Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang saya hormati. Saya doakan tuan-puan berada dalam keadaan yang baik, tenang dan diberi kekuatan dalam mendidik anak-anak setiap hari. Dalam episod ke-13 cabaran motivasi 100 hari tanpa henti ini, saya nak sampaikan satu pesanan yang sangat penting dalam mendidik anak. Jangan malukan anak di tempat awam. Kadang-kadang bila anak buat silap di luar rumah, menangis, degil, tak dengar cakap, kita cepat naik marah kerana rasa diperhatikan orang sekeliling. Kita rasa malu dan akhirnya kita lepaskan marah itu kepada anak. Tapi kita lupa satu perkara, memalukan anak bukan cara mendidik. Bila kita marah atau herdik anak depan orang, mereka bukan belajar disiplin, mereka belajar rasa takut, rasa rendah diri dan rasa tak selamat dengan ibu bapa sendiri. Anak mungkin diam kerana malu, tapi hatinya tercalar dan kesan itu boleh kekal lama. Ibu bapa yang bijak akan tenangkan anak terlebih dahulu, bawa ke tempat yang lebih privasi, tegur dengan nada rendah, terangkan selepas anak bertenang. Hormati perasaan anak walaupun mereka kecil. Ingat, anak kecil bukan objek yang boleh dimarahi sesuka hati. Mereka manusia, ada hati, ada emosi, ada maruah. Kalau kita tak mau dihina atau disindir di tempat awam, anak pun sama. Mereka juga berhak dilayan dengan hormat. Bila ibu bapa menjaga air muka anak, anak akan lebih rapat dengan kita, lebih mudah mendengar nasihat dan lebih yakin diri ketika membesar. Malu di tempat awam tidak pernah menghasilkan perubahan yang baik, tetapi teguran yang lembut dilakukan dengan cara yang betul. Itulah yang mendidik. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang sentiasa berusaha memperbaiki diri setiap hari. Saya bangga dengan tuan-puan. Jika bermanfaat, jemput subscribe channel Pengetua AI di YouTube. Kita teruskan perjalanan 100 hari motivasi ini bersama-sama.